tangan kaki kena gari ni. Kaki pun kena gari ya? Kaki pun gari. Dah jadi macam cerita Con Air tu. Memang kena zuk jalan Macam sendiri. perjalanan yang berat lah dia buat. Macam Kaki perjalanan yang tangan berat. semua. Ya Allah. Lepas tu bila sampai dia buka, saya dah tahu dah memang tak Aduh. kena tumbuk, dah kena sekeh confirm. Dia pegang macam tadi saya tunjuk abang. Kiri kanan. Pap, tunduk bawah. Aha. Masa tu tak tahu pula penjara punya treatment memang kau pandang-pandang bawah je. Kita naik atas, pam. Aduh, sakit. Dia tak bagi tengok. Dia tak bagi tengok muka. Sebab pakai. Tutup Diorang lah. tak nak diorang dikenali lah. Tapi siap lah kau. Aku jumpa kau kat Phuket, Tom Yam aku siramkan kau. Geram. Betul, diorang banyak lepak Phuket. Oh. So siapa nak join saya punya team untuk kita siram Tom Yam panas kat mereka? Aduh, jangan. Jangan. Okey, tak ada. Kita gurau. Itu tempat orang. Okay. So bila sampai kat sana, kita orang daripada satu point ke satu point. Mula-mula kami akan pergi tukar baju. Okey. Lepas tu tukar baju, dibogilkan, cek semua. Lepas tu dibagi pakaian penjara. Tu semalam tanya producer Sina. Nak saya pakai baju penjara tak? Ada dalam beg tu. Dia bagi buat balik. Dia bawa balik. Souvenir. Dalam Malaysia ada 27 lay je. Harga bermula daripada RM10,000. Dia buka beat pula. Tak ada lah. Tu saya Yalah. nak souvenir lah. Okey. Sebab kita bukan orang yang buat salah. Tapi kita buat salah terus kena pergi penjara Israel. So saya sambung balik Abang Heri tanya. Baik. Bila sampai kita kena pergi dari satu point. Lepas tu register. Dia medical check up. Dia buka baju, buka seluar. Dia ambil gambar. Sebab nak tengok kononnya tak ada pukulan lah. Tapi dah kena pukul lah. Atau ada yang tak kena pukul. Lepas tu baru kena pukul. Kebanyakan yang kena pukul masa sampai dekat Port of Ashdod. Contoh pukul boleh cerita? Okey, contoh pukul, dia akan guna kasut boot tentera tadi. tu. Dia suruh kita sujud, tangan dekat depan. Dia sepak rusuk kita. Aduh. Dia sepak rusuk kita. Lepas tu dia tonyoh kaki kasut ni. Kasut ni. Tapak tu, tapak. Pak dekat sini. Dia pijak. Jadi memang Dekat lantai. dekat lantai. Sebab saya nak tolong atuk tua tu. Atuk tolong. Ada orang kena ikat dekat depan. Kena ikat kat depan memang convenient sikit. Selesa sikit. Kau nak garu, kau nak adjust Yalah, luar. yalah. Yang kat belakang kesian. Tak boleh nak buat Jadi apa. atuk tu umur 74, satu Alah, kapal dengan saya. Jadi dia kat belakang, lutut dah tak boleh nak buat sujud. Dia rebah. Kita nak Alah, tolong dia. kesian. Kita pula kena macam ni. You don't move, I say. Okey. Jangan berjawab. Jangan Jawab jawab. kena. So dah habis dekat situ. Dari pergi satu point. Ni cerita dalam penjara Dah habis selesai ni, tukar baju, dia suruh pergi kat sini pula, duduk. Lepas tu dia masukkan kita dalam macam satu kandang, bukan kandang ayam, bukan reban ayam, macam tempat bela anjing tu. Macam ada sel duri. Dia lambat dalam tu ada dekat 50 orang. Ui. Memang sedap lah, memang sedap. Kan? Saya teringat macam mana pencolaikan tim-tim Rohingya dulu yang berlaku kat Perlis kan. Dia orang